Hai, selamat puasa semua. Korang ada idea tak nak buka apa nanti? Kita share resipi yang sangat istimewa, iaitu tahu bergedil. Jom kita cuba. Mula-mula kita masukkan minyak, kita masukkan isi ayam. Bila masak guna Ajishur ni, kerja memasak jadi lagi mudah. Lepas tu kita goreng kentang sampai masak. Sambil kita tunggu kentang ni masak, mari kita buat sambal kicap. Okey, jom kita masukkan kicap, jus limau nipis, cili api hijau dengan bawang putih. Okey, dah siap. Jom kita lenyapkan kentang ni sampai lumat. Jom kita masukkan bawang goreng dengan daun bawang. Ajishur, jangan lupa. Sekarang ni kita ambil inti tadi, lepas tu sumbat dalam tahu. Dah siap. Jom. Sekarang kita gaul rata tahu dengan telur. Jom goreng. A few moments later. Dah siap. Kalau korang tak ada idea nak buka apa nanti, try resipi ni. Ajishur, senang, sedap dan syok.